Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini di dalam majlis peluncuran program Citra Remaja Unggul Perangkat SK Tanjung Mas tahun 2025 pada hari ini, bagi menyatakan kesyukuran di atas kemuliaan yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada rakyat dan negara, penyuluhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan. Program ini dilaksanakan bagi memperlukan saksian dan yang dikirim melalui pendekatan advokasi salah laku kulit dan salah laku seksual di sekolah-sekolah PKN. Jabatan Kebajikan Masukan JKN menyediakan perlindungan intervensi psikososial dan khidmat konseling kepada mangsa buli atau gangguan seksual. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi ubat-ubatan dan sokongan kesihatan mental kepada mangsa buli atau gangguan seksual melalui program pendidikan kesihatan level kognitif dan sosial. KKM memberi kulit tentang batas pergaulan, keselamatan diri dan dilakukan dalam hubungan sosial. Melapor bukan mengadu, tetapi ada keberanian dan tanggungjawab. Hidupkan budaya hormat menghormati, kasih sayang, empati dan adab. Jadikan sekolah ini tempat yang aman, tempat kamu mengenal masa depan, bukan tempat yang menakutkan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya meninggalkan satu pesanan. Sekolah yang bebas daripada dosa buli, salah laku seksual dan perkauman adalah sekolah yang subur dengan nilai kemanusiaan. Murid yang beradab adalah cerminan bangsa yang bermoral. Mari kita bersama-sama menjayakan program Citra Remaja Unggul ini dengan semangat dan tekad untuk melahirkan generasi murid yang beradab dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang dipakai pada budi, salah laku seksual dan perkauman adalah sekolah yang subur dengan nilai kemanusiaan. Murid yang beradab adalah cerminan bangsa yang bermoral. Mari kita bersama-sama menjayakan program Citra Remaja Unggul ini dengan semangat dan tekad untuk melahirkan generasi murid yang beradab dan berakhlak. Selamat peluncuran cerai Citra Remaja Unggul Peringkat Negeri Kebajikan. Tapi naik sini. Kau ni. Tu pun susah. Lebih ni. Apa ni? Kau ni macam biasa. Duit. Tak ada. Betul ni, kalau aku cak ada, pecah muka kau. Ada. Kau yang belakang aku tu. Kau buat apa dengan diorang? Aku nampak dah tadi. Mana ada buat apa-apa? Tak ada kan? Tak ada. Korang siap Aku report dekat guru besar. Alah kau ni kecoh dah. Belah kau dah.
Setiap pagi bermula dengan harapan, tapi kadang-kadang luka bermula dalam diam. Mana dia orang ni? Barang ni tak? Ini kan power. Boleh. Agak-agak sikit. Yo. Remaja yang hilang arah akan mencari jalan keluar yang salah. Dadah bukan penyelesaian, tapi permulaan kepada kehancuran. Aku bagi hari tu. Dia nangis sudah. Awet. Awet, depak sini dulu. Pakai warna apa hari ni? Apa ni? Apa yang dah jadi? Siapa yang buat awak ni? Gangguan seksual bukan mainan. Ia mencuri maruah dan merosakkan jiwa. Kamu buat apa kat sini? Jangan lari. Ini kerja kamu je, Amran. Bangun. Mari saya bawa kamu pergi ke bilik Ham. Okey, ikut saya. Kita pergi ke bilik Ham sekarang. Ramai tersesat dalam gaya, cari hebat dalam jiwa. Mulut kasar, hati terluka. Konon kuat tapi derita. Asap di bibir, sejuk di hati. Ibu di rumah tak henti menanti. Kacau bunga, duri berdarah. Tak semua indah itu bermakna. Jangan jadi asap hilang di udara. Ibu cakap nak ambil abang. Tapi kenapa kita kat sini? Carilah cahaya, walau sekejap tidak apa. Hidup ini singkat, janganlah engkau terleka. Masih kau sempat, masih ada doa. Saya ingin berpesan, kasihilah ibu ayah. Saya menangis tengok video tadi. Saya ibu. Pernah seorang ibu datang ke pejabat saya bercerita tentang anaknya yang sangat bijak tetapi tidak mendengar kata. Ayat dia yang melukakan hati saya ialah, maafkan saya. Ibu itu berkata, ya puan, sebab saya bodoh, belajar setakat SPM saja, anak saya cerdik. Dia tidak menghormati saya. Anak-anak, tidak kira siapa ibu kita, tidak kira apa tahap pendidikan mereka, mereka adalah ibu, mereka adalah ayah kita. Cerdik kita, bijak kita, kerana mereka, kerana cakna mereka kepada pendidikan kita, maka kita berada di sini. Jadi, kasihilah mereka, gembirakanlah hati mereka, bahagiakan mereka.
selagi mereka ada di depan mata kita. Kerana bagi saya, demi Allah saya katakan, ujian di antara ujian terbesar dalam hidup ini ialah kehilangan ibu ayah. Yang saya rindukan setiap hari, kita nak buat sesuatu yang kita rasa boleh mengecewakan mereka, tahan diri. Jangan buat. Kita bully orang, ayah kita, ibu kita akan terkesan. Tahan diri. Nak melakukan sesuatu yang negatif, tahan diri. Fikir ayah ibu. Selagi mereka berada di depan mata kita, selagi mereka kita boleh lihat, selagi mereka bernyawa. Dan hormatilah juga guru kita yang kerana mereka juga kita berdiri pada hari ini. Kenang guru kita, kenang ibu bapa kita, insya-Allah kita akan menjadi anak yang baik dan berjasa kepada semua. Mana Yang Hormati Ketua Polis Negara menegaskan bahawa buli bukan budaya, ia satu jenayah. Marilah kita bersama menjadikan penegasan ini sebagai semangat perjuangan bersama demi membenteras gejala buli dan memastikan sekolah kekal sebagai zon selamat untuk para adik-adik pelajar semua. Anak-anak pelajar sekalian, anda semua sebenarnya bijak. Anda semua ada potensi. Apa yang membezakan pelajar yang berjaya dengan yang kecundang adalah pilihan yang dibuat oleh setiap orang dan hari. Pilih untuk menjadi pelindung, bukan pembuli. Pilih untuk bijak menggunakan media sosial, bukan menjadi mangsa jenayah cyber. Pilih untuk menjaga tubuh dan maruah diri, bukan merosakkan masa depan dengan dadah. PDRM sentiasa bersama anda, bukan sekadar menguatkuasa undang-undang, tetapi menjadi rakan strategik dalam membina generasi Kelantan yang berdisiplin, berani berkata tidak kepada jenayah, dan berani berkata ya kepada masa depan yang lebih baik. Saya persilakan Yang Dihormati Dato' untuk memulakan gimmick peluncuran program Citra Remaja Unggul 2025.